Aku hari ni dari petang tadi aku duk termenung. Bila aku tengok Menteri Besar Perlis yang baru dilantik ni, aku duk fikir. Pasal apa Wakil Rakyat Bersatu yang jadi Menteri Besar Perlis? Ini yang aku duk tertanya-tanya sampai malam ni. Lepas tu aku duk fikir, aku duk termenung, aku dapat rasa lah yang ahli-ahli PAS, pimpinan PAS. Aku faham perasaan mereka tu punya kecewa. Kawan buat macam ni kat mereka. Kawan baik buat macam ni kat mereka. Jadi aku rasa, ini kawan apa ni? Kan? Kalau kita fikir balik, aku tengok balik kerusi yang menang dari PAS ni, PRU 15 hari tu, PAS yang menang besar. PAS menang besar. Yang jadi MB sebelum ni, PAS. Kerusi PAS yang jadi Menteri Besar Perlis sebelum ni. Lepas tu yang tegas, yang pecat wakil rakyat dia, yang ambil tindakan sebelum ni, PAS. Bersatu tak buat apa-apa pun. Tapi kan, tiba-tiba hari ni yang dapat kerusi Menteri Besar Perlis Bersatu. Ini memang orang kata kawan yang jenis makan kawan. Kawan yang tak boleh buat kawan. Sebenarnya kawan ada sebab. Kalau kita tengok sejarah Bersatu ni, pada masa PH 1.0 dulu, Bersatu ada dalam PH. Tapi disebabkan kuasa, dia khianat. Dia tak peduli apa. Dia khianat. Bersatu dengan Tun pun dia khianat. Ini tambah hampa. Aku rasa kalau hampa duk kawan lagi dengan kawan macam ni, bahaya. Bahaya. Pimpinan PAS kena buat sesuatu. Jangan kawan dengan yang kawan makan kawan. Kawan yang tak boleh dipercayai. Hanya kerana kuasa, mereka sanggup buat apa saja. Kawan makan kawan ni dekat luar politik pun ramai. Ini kawan yang memang tak boleh dipercayai punya. Sekali dia makan, habis kita terduduk kita.